Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah sihat Ustaz. Okey, sebelum duduk pastikan bawah meja tak ada sampah. Kalau ada sampah, siap awak. Dah bersih dah Ustaz. Okey, dah bersih dah. Okey, boleh duduk. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, semua dah sarapan? Dah. Sarapan apa? Saya Ustaz, saya bagi sandwich. Sandwich. Ya. Nasi goreng Ustaz. Nasi goreng. Ya. Zahid? Biskut cicah air je Ustaz. Biskut cair. Tak apa. Syakir? Saya makan biskut Ustaz. Biskut. Ya Allah, sialnya. Okey, jadi sebelum kita makan, sebelum kita sarapan, kita kena buat apa? Basuh tangan. Tangan Ustaz. Basuh tangan. Ya. Lagi? Baca Kita- bismillah. Baca bismillah. Lagi? Duduk dulu Ustaz. Kena duduk Ustaz. Lagi? Nampak ni. Duduk. Meja ni, nampak ni, kursi ni. Kena buat apa tu? Kita kena duduk. Kena duduk. Betul. Jadi, tahu tak tajuk apa yang kita nak belajar hari ni? Makan. Sekarang waktu apa? Kena Waktu belajar. Waktu asar. Belajar. Waktu belajar. Waktu belajar. Ya. Subjek apa? Adab. Adab. Ada. Jadi Ustaz tadi tanya tentang makan. Jadi kita nak belajar tentang Ada makan. bagus, tepuk tangan semua. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok satu video. Awak suka tengok video kan? Ya, suka Ustaz. Suka. Ya, ini kita akan belajar adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah. Alright. Okey. Cuba tengok, perhatikan video ni betul-betul. Dengar tak? Dengar. Jelas kan? Jelas. Okey, jadi murid. Dalam video tadi dia cerita tentang apa? Ada makan. Dia sebut tentang 3 3 RSN. iaitu 3 S yang pertama apa muda? Sebelum. Sebelum makan. Kedua, Masa. semasa, dan ketiga Selepas. selepas makan. Jadi ada rutin yang kita perlu amalkan sebelum, semasa dan selepas makan. Jadi apa rutin dia? Tak tahu. Tak tahu Ustaz. Jadi Tak tahu. jom kita tengok benda Jom. Oh, kita pelajari. Ustaz. Jadi adab yang pertama, rutin pertama adalah rutin sebelum makan. Minum. Jadi jom kita tengok. Okey, Ustaz baca dulu. Kamu semua ikut, boleh? Boleh. Okey. Adab sebelum makan. Adab sebelum makan. Membasuh tangan hingga bersih. Membasuh tangan hingga bersih. Kedua, membaca doa sebelum makan. Membaca doa sebelum makan. Okey, apa doa dia? Tak tahu Tak tahu Ustaz. Jadi Ustaz nak, siapa pernah baca doa sebelum makan? Saya. Sakit Ustaz. Ustaz nak Zahid. Boleh awak baca kan? Kenapa Ustaz tak pilih saya? Minta. Lepas ni Syabil ya? Allahumma barik lana. Ramai-ramai ikut, semua ikut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kasih Zahid. Itu adalah doa sebelum makan. Sebab apa kita kena baca doa sebelum makan? Nak elak makan dengan syaitan Ustaz. Betul. Kalau awak makan syaitan, pernah tak awak rasa tak kenyang walaupun dah makan? Betul Ustaz, benar. Jadi itu tandanya awak makan dengan syaitan. Nah, Jadi- kenyang. Jadi kena baca doa sebelum makan untuk mengelak daripada makan dengan syaitan. Ya. Dan itu juga tanda kita bersyukur dengan Allah. nikmat Allah, dengan rezeki Allah bagi. Kedua,
Duduk dengan tertib. Duduk Dengan dengan tertib. Jadi sebelum makan, kita kena duduk dengan tertib dulu. Jangan makan berdiri. Makan tengah berdiri, ambil makan nasi. Jangan kau rasa macam, jangan makan berjalan ke. Faham? Faham. Dan seterusnya iaitu mengambil makanan Yang dekat. yang dekat dekat dahulu. Jadi kalau andai kata awak pergi majlis rumah makan, contohnya kenduri ke kan. Raya Ustaz, raya. Raya biasanya, betul Zaim. Biasanya kalau raya, Raya. kalau masa raya tuan rumah hidang makanan. Dalam banyak-banyak tu ambil yang dekat dulu. Boleh? Oh, faham. Sebab kita biarkan, kita tak nak berebut dengan orang lain. Oh. Okey, jadi kita sudah selesai adab sebelum makan. Seterusnya kita akan tengok kepada adab Adab semasa makan. Okey. Syakir baca. Makan dengan tangan kanan. Kunyah dengan perlahan dan tidak berlojok. Tidak meniup makanan ketika masih panas. Tidak berebut makanan. Terima kasih Syakir. Jadi semasa kita makan, kita kena makan dengan tangan dengan tangan kanan. Sebab apa? Sebab tangan kiri kita guna untuk Selera. jadi kotor ke? Kotor. Takkan kita nak makan dengan tangan kotor, betul? Betul. Gelinya. Syakir baru berak tadi. Kemudian kita kena kunyah dengan perlahan dan tidak gelojok. Bila kita makan, kita kena kunyah perlahan-lahan. Sunnah kata 40 kali kita kena kunyah. Sunnah Rasulullah. Nabi makan 40 kali Nabi kunyah. Dan Nabi tidak gelojok. Supaya kalau gelojok kita boleh tercekik. Cuma macam mana gaya tercekik? Gitu. Mati Syabir. Seterusnya, tidak meniup Tidak meniup makanan ketika masih panas. Sebab kalau dalam sains, bila mana kita tiup, dalam udara kita ada karbon dioksida. Bila terkena makanan akan jadi tak sihat untuk tubuh badan kita. Jadi kalau macam mana kalau makanan panas tapi kita nak makan? Biarkan dia dulu. Biarkan dulu ataupun buka. Betul Zaim. Ya. Dan akhir sekali kita jangan berebut makanan sebab makanan ni rezeki, tak boleh berebut. Jadi tumpah. Kalau tumpah tu dah jadi Bazir. membazir. Okey, jadi adab semasa makan dah sudah. Okey. Dan akhir sekali iaitu adab selepas makan. Jadi Ustaz nak Zaim bacakan. Membersihkan tangan dan mulut setelah selesai makan. Mengemas tempat makan. Membaca doa selepas makan. Terima kasih Zaim, duduk. Jadi lepas makan kita kena Nah, cuci tangan. dulu. Cuci tangan, cuci mulut. Takkan kita nak biar tangan mulut kita berminyak, tangan kita berbau, bau budu. Wudu Bau tak apa wudu. Ustaz. Budu tu sejenis makanan di Kelantan sebagai penambah perasa kepada makanan. Okey. Yang lepas tu kita kenalah kemas tempat makan sebab tempat makan ni kita tak boleh biarkan dia bersepah. Kalau tak nanti akan ada syaitan jilat. Ya. Dan Alat pun ada. alat pun ada, tikus, haiwan perosak. Takkan awak nak biar tempat yang awak sentiasa makan tu penuh dengan makhluk perosak. Kotor, geli. Dan akhir sekali kita lepas dah makan kenalah baca. Okey, semua tahu kan doa lepas makan macam mana? Syabir rasa nak baca tadi kan? Okey, Syabir bangun. Baca ramai-ramai. Okay, semua angkat tangan. Syabir ketua. Jadi Zaid. cantik. Zaid macam ni Zaid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Amin. Okey, Tanya. Jadi kita dah belajar tentang adab sebelum semasa dan selepas. selepas makan. Okey, jadi kita nak main
satu aktiviti. Main lakon situasi. Ustaz akan bagi kad, tengok depan. Tak dapat duduk ke Ustaz? Boleh duduk, terima kasih Syabir. Okey. Ustaz nak bagi dua. Kan ada 4 orang kan? Ya. Bahagikan pada 2 kumpulan. Berpasangan ke Ustaz? Berpasangan, ya betul. Okey, baik Ustaz. Okey. Saya ingat Wakil Syabir. kumpulan mari ke depan. Okey. Dua-dua tutup dulu. Okey. Tutup. Okey. Biasa Ustaz. Tekan ke Ustaz? Tekan. Tekan kat sini. Okey. Okey. Hafal ke Ustaz? Hafal. Nampak ni. Kita akan main peranan. Okey. Okey. Ingat kita akan main lakukan situasi. Okey, ketua akan hafal dia punya situasi yang diberikan. Okey. 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 Ustaz bagi masa seminit untuk persediaan. Okey. Kumpulan mana yang nak mulakan? Saya. Okey, kumpulan Syakir, silakan depan. Dua-dua ke Ustaz? Saya berdua dengan Syakir Ustaz? Ya betul. Kumpulan kan Ustaz kata? Okey. Okey, mulakan. Syabir ke? Syah. Hmm. Oh. Okey, tepuk tangan. Okey, nampak tak kumpulan Syakir buat lakukan tentang situasi apa? Tahu. Apa dia Zaim? Makan dengan tangan kanan Ustaz. Makan dengan tangan kanan. Lagi? Lagi makan sambil duduk. Makan sambil duduk. Okey, mana terletaknya adab tersebut? Semasa. Semasa. Betul. Okey, kumpulan seterusnya. Jom. Okey. Sambil fokus. Okey, dah sudah. Tepuk tangan. Okey, boleh duduk. Okey, nampak tak kawan-kawan? Nampak tak semua lakonan Syakir Zahid dengan Zahid. Zaim lakukan tentang situasi apa? Makan sambil duduk Ustaz. Makan sambil duduk. Jadi dia terletak pada bahagian adab mana? Semasa juga Semasa Ustaz. makan. Okey. Ustaz nak Zaim, tolong tulis apa yang adab yang awak buat. Syakir pun sama juga. Okey, Zahid fokus. Dulu. Boleh tak? Boleh. Tambah. Syakir, tambah sebelum. Dan Zaid, boleh. Lebih banyak lebih. Betul. Okey, cukup. Terima kasih. Dah, bagus, bagus. Okey, boleh duduk. Betul tak jawapan saya Ustaz? Okey, cuba tengok kat depan. Adab sebelum makan. Kak Syabir tulis membasuh tangan. Betul tak? Betul. Betul. Kita write dengan pen merah. Tapi ada lagi ke yang tertinggal? Ada lagi. Apa dia? Baca doa sebelum makan. Okey, baca doa sebelum makan. Okey. Lagi? Dengan Saya rasa Itu je, betul. itu je. Itu je. Jangan tambah. Seterusnya, makan dan minum sambil duduk kan? Okey, betul tak? Oh, lagi. Makan dengan tangan betul? Apa lagi tinggal? Apa lagi? Ambil yang terdekat. Minum kanan, yang terdekat. Lagi? Tangan berlojo. Okey. Okey, seterusnya adab selepas makan. Baca doa selepas makan betul tak? Betul. Apa lagi? Masuk tangan, masuk tangan kan? Tangan kiri masuk. Tangan mulut, selepas makan. Okey, lagi. Sebab kita makan. Bersama. Kemas, makan. Okey. Semua dah boleh dapat apa yang kita belajar ini? Boleh Ustaz. Okey, jadi Ustaz sebelum kita akhiri kelas kita, Ustaz nak minta seorang saya. bagi Syakir bangun. Bagi rumusan yang awak belajari hari ini. Okey, jadi hari ini kita belajar tentang adab makan. Adab makan ada 3. Berapa? Sebelum, semasa dan selepas. Betul.
Okey, cuba sebutkan satu. Adat sebelum. Kalau sebelum kena baca doa. Lagi? Semasa kena duduk. Lagi? Selepas kena kemas. Bagus Syakir. Tepuk tangan semua. Okey. Okey, cepat-cepat. Cikgu dah lambat ni. Ada cikgu luar tunggu. Ya. Jom. Dia dah ketuk dah tu cikgu. Jadi, ketua kelas. Tangan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Jumpa pada masa akan datang. InsyaAllah. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.